Guys, saya terpanggil untuk menjawab kebimbangan yang dilontarkan oleh saudara T. Lian Ker menerusi satu tulisan yang kini tular di Facebook. Terus terang saya nyatakan saya tidak mengenali beliau secara peribadi, namun tulisan beliau jelas menunjukkan beliau bukan calon-calon pemerhati politik. Justru pandangan beliau wajar dijawab secara tenang, berfakta dan juga berasas. Inti utama tulisan beliau ialah ketakutan sekiranya PAS bergerak secara solo tanpa gabungan dengan mana-mana parti lain, khususnya di peringkat persekutuan. Dalam kerangka beliau, PAS yang tidak bergabung dilihat lebih berbahaya, lebih ekstrim dan lebih mengancam masyarakat majmuk di Malaysia. Maka di sinilah saya ingin berbeza pandangan sambil mengemukakan pencerahan berdasarkan pemerhatian saya sebagai seorang ahli PAS itu sendiri. Pertama, kita kena jujur dengan realiti politik. Dalam dunia, mana-mana kuasa dunia moden sekarang ni, tiada kuasa besar yang benar-benar boleh bergerak secara solo. Nak bentuk pakatan ekonomi pun memerlukan kerjasama. Politik bukan medan monolog, tetapi medan rundingan dan imbangan kuasa. Malah dalam sejarah Islam sendiri, kepimpinan para khalifah tidak pernah terpisah daripada syura, muafakat dan perjanjian dengan kelompok bukan Islam. Negara Madinah itu sendiri dibina atas piagam Madinah yang mengiktiraf kepelbagaian agama dan juga kaum. Justru gambaran bahawa PAS akan tiba-tiba berubah menjadi kuasa mutlak yang menindas apabila bergerak secara sendiri adalah satu momokkan dan andaian, bukan kesimpulan yang disokong oleh sejarah ataupun fakta. Saya faham ketakutan saudara T. Lian Ker, malah saya sendiri mengakui saya juga bimbang sekiranya DAP memerintah Malaysia secara solo. Kenapa? Kerana sejarah sudah ada perpecahan DAP iaitu PAP memerintah Singapura secara solo dan kukuh tanpa saingan bermakna. Dan kita boleh nilai sendiri bagaimana pendekatan kuasa mutlak itu memberi kesan kepada kebebasan agama dan ruang awam di Singapura itu sendiri. Lebih dekat lagi, kita boleh melihat pengalaman di Pulau Pinang pada fasa awal pemerintahan DAP. Saya sendiri dimomokkan dengan isu pembesar suara masjid, azan serta dakwaan larangan penggunaan pembesar suara untuk aktiviti zikir dan juga aktiviti keagamaan yang tertentu, sehingga mencetuskan polemik dan persepsi seolah-olah Islam terancam di Pulau Pinang. Namun saya jujur mengakui persepsi ini lebih kepada terbentuk melalui naratif politik, bukan pengalaman peribadi saya secara langsung. Saya sendiri tidak pernah turun bertanya kepada masyarakat Islam di Pulau Pinang tentang realiti sebenar kehidupan beragama mereka pada hari ini. Sebab itu saya ingin bertanya secara terbuka sekarang ni, adakah Islam benar-benar terancam di Pulau Pinang atau ia sekadar persepsi yang dibentuk oleh naratif politik? Sebenarnya, mungkin rakyat Melayu Islam di Pulau Pinang boleh berkongsi pengalaman secara profesional di ruangan komen ini. Persoalan ini penting kerana dalam politik, ketakutan sering lahir daripada gambaran, bukan pengalaman sebenar. Menilai sesuatu kuasa secara adil menuntut kita melihat rekod pentadbiran, bukan sekadar andaian sahaja. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur, adakah saudara T. Lian Ker pernah benar-benar menilai PAS yang memerintah secara solo di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dengan mandat yang jelas seperti ini? Ini bukan eksperimen teori, ini adalah realiti yang sedang berjalan sekarang ini. Adakah gereja ditutup? Adakah kuil dirobohkan? Adakah Sami dihalang beribadah di sana? Jawapannya adalah tidak. Malah di Kelantan, khususnya di Tumpat, kuil dan Sami boleh hidup aman tanpa ada apa-apa pun gangguan. Tidak pernah satu pun patung diminta untuk dilupuskan. Tidak pernah satu pun ajaran diminta untuk diharamkan. Maka apabila naratif PAS moderate melawan dengan PAS mutlak dibina, saya melihat ia seolah-olah dibuat dari jauh tanpa turun melihat sendiri bagaimana PAS mentadbir di negeri yang diberi kepercayaan penuh oleh rakyat. Hakikatnya PAS yang dikatakan mutlak sudah pun lama wujud di pantai timur dan realitinya jauh lebih sederhana, berdisiplin dan berprinsip daripada ketakutan yang digambarkan. Sebaliknya, kuasa tanpa nilai, tanpa sempadan moral dan tanpa integriti adalah jauh lebih bahaya, tak kira siapa yang memerintah sebenarnya. Islam tidak mengajar keganasan dan tidak mengajar penindasan. Sejarah panjang pemerintahan Islam menunjukkan bukan Islam dilindungi, bukan dizalimi. Banyak episod-episod sejarah dunia sekarang ni pula membuktikan umat Islam dizalimi di bawah pemerintahan yang memusuhi agama Islam itu sendiri. Justru setelah menilai rekod PAS di peringkat negeri pula,
barulah wajar kita menilai secara adil sama ada PAS layak memikul amanah di peringkat persekutuan pula. Model pentadbiran yang sama dibawa dengan prinsip yang sama, paling utama ialah integriti, sifar rasuah dan penolakan terhadap salah laku kuasa yang merosakkan sistem dari dalam. Dalam Islam, rasuah bukan sahaja diharamkan, malah segala jalan yang mendekatinya juga ditegah keras. Kesimpulannya mudah, jangan takut kepada PAS kerana persepsi. Nilailah PAS melalui rekod pentadbiran dan pengalaman rakyat sebenar. Ketakutan tanpa turun padang melihat sendiri hanya melahirkan salah faham, bukan kefahaman.